Saya jumpa satu lagi homestay yang dalam garden. Kebun yang cantik, selesa, damai. Homestay ni dekat Tanjung Minyak, tak jauh daripada Pantai Kelebang, tak jauh juga daripada Bandar Melaka. Dia ada 2 tingkat. Dekat tingkat bawah ada 3 bilik. Saya cerita yang tingkat bawah ni dulu, dia ada hall yang cantik. Saya tengok pada keadaan, rasanya rumah ni sesuai untuk 10 ke 12 orang. 3 bilik yang dekat bawah ni pun saya rasa dah cukup selesa. So kalau untuk tingkat bawah ni 3 family boleh masuk. Bilik yang kedua ni katil besar juga, cuma bilik yang ketiga ni 2 katil single. Ada 2 bilik air dekat tingkat bawah ni. Dapur dia pun serba lengkap juga. Boleh memasak juga dekat sini. Ada satu spot yang best dekat belakang rumah. Kalau pada saya lah, lepak dekat belakang ni memang best. Sambil tengok dia orang mandi kolam, boleh lepak-lepak kan. Kolam dia kanak-kanak pun boleh, orang dewasa pun boleh, sebab ada 2 bahagian. InsyaAllah seronok family kat sini. Untuk yang nak buat BBQ pun disediakan tempat. Okey, yang tingkat atas pula kena naik daripada tepi. Yang dekat atas ni boleh duduk 4 orang. Masuk je boleh terus nampak 2 katil single. Ada bilik air. Dekat tingkat atas ni juga ada satu lagi bilik. Nombor pemilik homestay ni saya tuliskan siap-siap, boleh contact untuk booking. Saya ni promotekan homestay orang. Saya bukan pemilik homestay ni. So apa-apa urusan terus direct dengan owner ya. Dia punya nama Fazin Villa dekat Tanjung Minyak. Okey, bye.